Apa pendapat kau tentang market kereta kat Malaysia sekarang? Market aku rasa market share still Pro 2 satu. Cuma dari segi orang nak membeli tu sekarang ni lagi banyak pilihan. Dia tak macam sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni pilihan tu sikit lah. So bila banyak pilihan ni, dia punya kekurangan dia sebagai contohlah SA punya kekurangan adalah orang buat decision tu lambat. Lepas tu dia jadi macam kalau dulu either yang ni atau yang tu atau yang ni je. Betul. Kalau sekarang ni boleh jadi Z, boleh jadi X, boleh jadi Y. Contoh macam kereta entry first user car yang bawah orang kata bawah 60,000. Berapa banyak pilihan weh sekarang? Betul. Banyak gila Banyak. kan. Kalau 60,000. first user car sekarang ni kereta maybe dulu murah lagi, tapi sekarang ni bawah 60,000 sekarang ni dengan loannya boleh buat apa semua. Banyak sangat pilihan.